Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat. Ajak orang Melayu sokong calon DAP. Ini jasa DAP yang tidak lupa. Dulu PAS kata hukum undi DAP ni wajib. Sebab masa tu DAP kawan dengan PAS. PAS kata lagi, walaupun DAP tolak hudud, tapi DAP berhak tolak hudud sebab mereka bukan Islam. Ni Aziz pernah kata Melayu sertai DAP bukan ancaman. Tapi, kenapa DAP dianggap satu ancaman oleh PAS pada hari ini? Selepas PRU 15 tiada satu pun kerusi DAP atau mana-mana kerusi PH atau BN yang dibatalkan kemenangan kerana rasuah. Namun kerusi PAS satu-satunya yang dibatalkan kerana merasuah pengundi. Terbukti PAS adalah parti rasuah. Sudah 2 kali DAP dalam kerajaan, 2 kali DAP bersetuju untuk menurunkan cabutan khas dari 22 kepada 8 cabutan, berbanding PAS ketika berada dalam kerajaan, cabutan khas dinaikkan kepada 22 cabutan. Menteri-menteri DAP terkenal dengan kualiti kerja yang bagus dan cemerlang, berbanding menteri-menteri PAS yang boleh dikatakan kesemuanya gagal dan makan gaji buta. Negeri DAP menjaga kebajikan Islam dan rakyat jauh lebih baik dari negeri PAS. Kutipan zakat yang cekap, kebajikan guru kafar terjaga, para hufaz mendapat allowance khas, pentadbiran masjid secara digital, penubuhan Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang beserta Penang Islamic Digital Library. Dari sudut kebajikan rakyat, negeri DAP lebih cemerlang dalam pengurusan air, pelaburan negeri yang tinggi, menjana peluang pekerjaan sehingga anak muda Kelantan datang mencari kerja di sini kerana PAS gagal mencipta peluang pekerjaan untuk anak muda di Kelantan. DAP sering ditohmah dengan sejarah hitam yang lampau, tapi hari ini DAP sedang berusaha ke arah yang lebih baik berbanding parti gerakan yang juga terpalit dengan sejarah 13 Mei yang pernah kata mahu menghapuskan Melayu dan menghalau Melayu dari tanah Melayu, dan terbaru parti gerakan telah menghina penjawat awam sebagai beban negara kini telah disucikan dengan hanya bercemolot dengan PAS. Kesimpulan, DAP hari ini bersungguh-sungguh memujuk orang Cina agar mengundi calon Melayu Islam UMNO, manakala PAS pula bersungguh-sungguh memujuk orang Melayu agar undi calon kafir gerakan. Untuk bangsa Melayu menguasai kerajaan negeri, undilah kesemua calon Melayu Islam dari kerajaan perpaduan. Kita kalih bagi sama.